Seramai 114 mangsa daripada 37 keluarga di Segamat Johor dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS malam tadi. Ia selepas kediaman mereka dinaiki air berikutan limpahan air dari sungai utama susulan hujan berterusan sejak beberapa hari lalu. 6 PPS dibuka, antaranya di Balai Raya Kampung Batu Badak, Dewan Serbaguna Kampung Tasik dan Balai Raya Kampung Jabi. PPS Balai Raya Kampung Batu Badak mencatatkan jumlah mangsa tertinggi, iaitu 40 mangsa, diikuti Dewan Serbaguna Kampung Orang Asli Segamat Kecil seramai 30 mangsa. Sementara itu, dua sungai utama direkod melepasi paras bahaya, iaitu Sungai Muar di Kampung Awat, Segamat dan Sungai Kesang di Kampung Seri Mamor, Tangkak. Portal Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran melaporkan sehingga jam 9.45 malam tadi, 3 sungai melepasi paras amaran. Ia membabitkan Sungai Lenik di Ladang Cah Batu Pahat, Sungai Segamat Kecil Segamat dan Sungai Kesang di Teluk Rimba, Tangkak.